Seorang guru menyentuh hati ramai apabila memberikan kasut kesayangannya sendiri kepada murid yatim yang memakai kasut lusuh. Keikhlasan itu membuatkan netizen sebab dan memuji kasih sayang seorang pendidik terhadap anak muridnya. Tak ada duit nak beli. Pakai kasut saya apa? Kau pakai kasut saya 41. Rasa UK 7. 7.5. Kalau saya beli kasut kau pakai hari ni. Ha? Jom ikut saya. Ambil kasut di atas saya. Kasut ni brand Adidas ni kasut saya. Kasut saya sendiri, saya pakai. Try pakai tengok. Padan ke tak? Kalau pakai sikit muat elok lah. Dah kalau tak okey tapi beli lain kasut sekolah. Tapi tak dapat lah brand Adidas tu. Kalau kamu ambil ni dapat brand Adidas. Kasut pun hitam semua. Tak salah pakai main sekolah. Kalau pakai skin clear. Kalau tak muat tapi beli kasut sekolah macam kawan-kawan kamu pakai tu lah. Boleh tu. Kamu mak tak ada kan? Ayah? Ayah dari. Ayah ajar apa? Jaga. Apa pakai elok, jaga elok. Saya dah cek lah kasut tu, saya pun sayang kasut tu. Saya duk pakai. Pakai elok, belajar elok lah. Saya pun nak yatim macam kamu juga tu. No? Okay.